Datin Seri Rosmah Mansur masih perlu membayar ganti rugi hampir 67.5 juta ringgit atas kehilangan 43 barang kemas beberapa tahun lalu. Bagaimanapun pembayaran tersebut bukanlah terus kepada pemilik barangan kemas mewah itu, syarikat pemborong barang kemas Global Royalty Trading SAL, sebaliknya kepada sebuah akaun pemegang amanah. Jumlah ganti rugi tersebut akan disimpan di akaun berkenaan sehingga rayuan penuh kes itu diputuskan. Pesuruhjaya Kehakiman Marian Antoinette Ghani dalam prosiding yang dijalankan secara Zoom itu turut memutuskan bahawa Rosmah perlu memasukkan ganti rugi sebanyak RM67,461,027.37 didepositkan ke dalam akaun tersebut dalam tempoh sebulan daripada tarikh hari ini. Pada 10 Jun lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Kwee Chu Soon, memerintahkan Rosmah untuk membayar ganti rugi sebanyak RM67,461,027.37 selepas mendapati Rosmah bertanggungjawab atas kehilangan 43 barang kemas. Mahkamah turut memerintahkan Rosmah membayar kos sebanyak RM150,000 kepada syarikat barang kemas Global Royalty Trading SAL yang merupakan pemilik barang-barang kemas itu dan Polis Diraja Malaysia PDRM yang dinamakan sebagai pihak ketiga dalam saman tersebut.